Sebelum ni pernah motor kena curi, kereta kena curi. Berarti kereta saya pun kena curi. Mereka telah diberitahu ada perkara-perkara yang telah dicadangkan oleh pihak pengurusan yang baru. Contohnya AJ Wijaya. Saya pun tak tahu sedalam-dalamnya. Jadi hari ini saya perlu jumpa dengan tuan dan perempuan apa yang sebenarnya berlaku. Kalau satu pengurusan tu nak datang ke sini, boleh-bolehnya jangan buat keresahan kepada orang kampung lah. Bincang baik-baik, bincang dengan orang ramai. Kalau tak selesai, panggillah saya ataupun pihak majlis untuk sama-sama bincang supaya perkara itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Apa yang kita buat tak pernah diganggu, tidak pernah dikacau. Tetapi apabila MC dilantik oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru, tiba-tiba semua dia nak roboh. Pengadilan ni tadi dia betul dia buat itu nanti MC. Yang seterusnya isu berkaitan petak parking di kawasan Flat Ketapang. Apa pasal ni? Ini macam ni kita bayar. Dia nak suruh penduduk bayar. Dia sepatutnya kena ada security kat depan. Security dia kena kuasa tu. Letak kita orang semua ni dengan menggunakan surat majlis. Letak dengan menggunakan surat majlis. Yalah surat-surat ni lah. Surat macam ni lah. Dia tunjuk, majlis tunjuk. Roboh Orang tengok gambar MBJP je dah takut. Tengok MBJP serun. Sebab tu kekejaman MC tu, kita merasa dengan MBJP pun kita rasa takut. Dia dapat lambang tu terus buat maintenance serang. Anak-beranak pergi serang. MBJP segala tindakan ni diberhentikan sementara sampai pihak penduduk, pihak yang tertentu berpuas hati dengan perbincangan yang kita jalankan. Kita apa pun kena semua pihak kita tak boleh sebelah pihak je. Dan dia pun kita nak dengar juga. Kita dengarlah dia jawab macam mana. Kat situ nanti kita ada perbincangan supaya semua bersetujulah. Dan kalau boleh pihak majlis ada, pihak pengurusan ada, dan juga orang kampung mesti ada. Itulah contoh, kita tak nak buka grill. Kenapa paksa buka grill? Dia kata membahaya. Tengok, bahaya ke tidak? Tak bahaya kan? Tak nak buka. Macam itulah contoh-contoh yang kita buat. Yang ada buat untuk kepentingan diri sendiri. Yang ada tu buat untuk keselamatan. Itu je dua, kepentingan dan keselamatan. Penjagaan saya tu, syarikat di depan Yupona tu, Siapa buat tuan? penduduk sini, pegawai yang majlis pun ada cakap memang penduduk sini yang buat aduan tu. Awak kan ada isi. Betul. Dalam keadaan ekonomi bermasalah ni, bagi dia orang menjaga. Kalau dia kotor, usahkan orang, menyakitkan mata ke apa, itu tak apa. Ini benda bersih, cantik. Saya dah datang kat situ, tak ada apa pun. Penduduk beritahu saya untuk menyelesaikan masalah ni, terminate pihak pengurusan. Betul. Saya percaya pengurusan tak ada masalah ni semua tak akan timbul.